Adakah isteri berdosa sekiranya meminta cerai daripada suami? Di dalam hal ni, kita kena tengok hukum perceraian. Hukum perceraian sebenarnya ada 4. Ada wajib, ada sunat, ada makruh dan ada haram. Jadi sebenarnya cerai ni boleh jadi jatuh wajib sekiranya pasangan tersebut memberi mudarat dalam perkahwinan. Contoh pukul isteri. Ceraian. Yang kedua iaitu sunat. Sunat meminta cerai sekiranya pasangan telah mengabaikan hak dalam perkahwinan. Contoh tadi tidak memberi nafkah, tidak boleh membuat hubungan suami isteri, ada berlaku gay ke sebagainya, dia tidak boleh memberi hak kepada isteri dalam nafkah batin ataupun tidak menjaga kesucian batas syariat. Okay? Yang ketiga makruh. Makruh apabila isteri meminta cerai tanpa keperluan. So, rumah tangga okey, tak ada masalah dan sebagainya. Suami seorang yang baik, melaksanakan tanggungjawab, melaksanakan perintah Allah. Tetapi isteri tak nak bersama suami dan dia meminta cerai. Itu baru hukumnya makruh. Yang keempat, haram seorang suami menceraikan isteri dalam keadaan isteri haid. Okey? Kerana nanti tempoh iddahnya akan jadi panjang.